Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Fatimah binti Ilyas, C23A1404. Hari ini saya akan membentangkan poster saya yang bertajuk Sastra Lisan Bentuk Naratif dan Bukan Naratif. Sebelum masuk kepada isi utama, saya akan menerangkan terlebih dahulu maksud sastra lisan. Sastra lisan ialah karya tradisional yang disampaikan secara lisan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Pada zaman dahulu, masyarakat Melayu belum mempunyai teknologi seperti sekarang. Jadi cerita, nasihat dan ilmu pengetahuan disampaikan melalui pertuturan, penceritaan dan hafalan. Oleh sebab itu, sastra lisan menjadi salah satu medium penting dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional. Selain itu, sastra lisan juga mencerminkan pemikiran, budaya, adat resam dan kepercayaan masyarakat Melayu. Menurut Harun Maktiah, sastra lisan merupakan khazanah bangsa yang kaya dengan nilai, murni dan pengajaran. Hal ini menunjukkan bahawa sastra lisan bukan sekadar hiburan tetapi turut menjadi medium pendidikan dan pembentukan sasiah masyarakat. Dalam poster ini, saya membincangkan dua bentuk utama sastra lisan iaitu bentuk naratif dan bukan naratif. Pertama ialah naratif atau prosa tradisional. Seterusnya, saya juga menggunakan teori Vladimir Propp dalam kajian ini. Vladimir Propp merupakan seorang tokoh yang mengkaji struktur cerita rakyat melalui teorinya yang dikenali sebagai morfologi cerita rakyat. Menurut beliau, kebanyakan cerita rakyat mempunyai pola penceritaan dan fungsi watak yang hampir sama walaupun datang daripada budaya yang berbeza. Teori ini menekankan bahawa setiap watak mempunyai peranan tertentu dalam perkembangan cerita. Antara peranan watak yang diperkenalkan oleh Propp ialah hero, villain, helper dan donor. Hero merujuk kepada watak utama yang menghadapi cabaran, manakala villain pula ialah watak jahat yang menimbulkan konflik dalam cerita. Teori ini sesuai digunakan dalam tajuk sastra lisan kerana cerita rakyat Melayu juga mempunyai struktur penceritaan yang jelas. Contohnya, dalam Bawang Putih dan Bawang Merah, watak bawang putih boleh dianggap sebagai hero kerana mempunyai sifat baik hati, sabar dan sentiasa ditindas tetapi akhirnya memperoleh kebahagiaan. Manakala ibu tiri dan bawang merah pula berfungsi sebagai villain kerana menindas dan berlaku kejam terhadap watak utama. Selain itu, cerita rakyat biasanya mempunyai permulaan, konflik, cabaran dan pengakhiran yang memberi kemenangan kepada watak baik. Hal ini selari dengan pandangan Vladimir Propp yang menyatakan bahawa cerita rakyat mempunyai susunan cerita yang tetap dan tersusun. Oleh itu, teori Vladimir Propp sangat sesuai digunakan dalam kajian sastra lisan kerana teori ini membantu menjelaskan struktur cerita rakyat serta fungsi setiap watak dalam menyampaikan pengajaran dan nilai moral kepada masyarakat. Naratif merupakan cerita yang disampaikan secara lisan dan mempunyai jalan cerita, watak serta pengajaran tertentu. Biasanya, cerita ini diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu. Antara ciri-ciri naratif ialah mengandungi unsur pengajaran dan nilai moral berkaitan kehidupan masyarakat serta menggunakan bahasa yang mudah difahami. Contoh pertama bagi naratif ialah cerita rakyat. Cerita rakyat biasanya mengisahkan kehidupan masyarakat biasa dan mempunyai pengajaran tertentu. Dalam poster ini, saya memberikan contoh cerita Bawang Putih, Bawang Merah. Cerita ini menunjukkan perbezaan sikap antara dua watak utama. Watak yang baik hati akhirnya mendapat kebahagiaan, manakala watak yang bersifat dengki menerima balasan buruk. Melalui cerita seperti ini, masyarakat dapat mempelajari nilai-nilai murni seperti baik hati, sabar dan tidak iri hati terhadap orang lain. Selain cerita rakyat, terdapat juga legenda. Legenda ialah cerita yang dikaitkan dengan tokoh atau peristiwa yang dipercayai benar-benar berlaku. Contoh yang terdapat dalam poster ialah legenda Mahsuri. Kisah Mahsuri sangat terkenal di Langkawi dan berkaitan dengan unsur fitnah serta ketidakadilan. Melalui legenda ini, masyarakat dapat mengambil pengajaran bahawa fitnah boleh membawa kesan buruk kepada kehidupan seseorang dan masyarakat.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang fungsi naratif dalam masyarakat Melayu tradisional. Antara fungsinya ialah sebagai hiburan masyarakat pada zaman dahulu ketika belum wujud televisyen atau media sosial, disampaikan oleh penglipu lara. Selain itu, naratif juga digunakan untuk menyampaikan pengajaran moral kepada masyarakat. Di samping itu, prosa tradisional turut membantu mengekalkan sejarah dan budaya masyarakat Melayu supaya tidak dilupakan oleh generasi muda. Bahagian kedua dalam poster saya ialah bukan naratif atau puisi tradisional. Puisi tradisional ialah karya lisan yang mempunyai irama, susunan kata dan keindahan bahasa. Bentuk ini digunakan untuk menyampaikan nasihat, sindiran dan juga perasaan. Antara ciri-ciri puisi tradisional ialah mempunyai rima dan irama, menggunakan bahasa kiasan dan ringkas tetapi penuh makna. Contoh pertama bagi puisi tradisional ialah pantun. Pantun merupakan puisi tradisional yang sangat terkenal dalam masyarakat Melayu. Pantun biasanya mempunyai pembayang dan maksud. Dalam poster ini, saya menggunakan contoh pantun tentang budi bahasa yang membawa maksud bahasa bahawa jasa dan kebaikan seseorang akan sentiasa dikenang walaupun orang tersebut telah tiada. Pantun bukan sahaja digunakan sebagai hiburan, malah turut digunakan dalam adat perkahwinan, majlis rasmi dan komunikasi harian masyarakat Melayu. Selain pantun, terdapat juga syair. Syair merupakan puisi tradisional yang mengandungi nasihat dan pengajaran. Syair biasanya berangkap dan mempunyai rima yang teratur. Dalam poster ini, contoh yang digunakan ialah syair berbentuk nasihat. Syair sering digunakan untuk menyampaikan ilmu agama, pendidikan moral dan panduan hidup kepada masyarakat. Oleh itu, syair memainkan peranan penting dalam mendidik masyarakat pada zaman dahulu. Seterusnya, saya ingin menerangkan fungsi puisi tradisional. Antaranya ialah menjadi medium nasihat dan pendidikan kepada masyarakat. Selain itu, puisi tradisional juga digunakan dalam adat, majlis dan komunikasi harian. Di samping itu, puisi tradisional membantu memelihara keindahan bahasa Melayu kerana penggunaan bahasa yang indah dan penuh makna. Berdasarkan kedua-dua bentuk sastra lisan ini, kita dapat melihat bahawa masyarakat Melayu tradisional sangat kreatif dalam menyampaikan ilmu dan pengajaran. Walaupun disampaikan secara lisan, sastra ini mampu bertahan hingga hari ini kerana mempunyai nilai budaya yang tinggi. Kesimpulannya, sastra lisan merupakan warisan budaya Melayu yang sangat penting dan perlu dipelihara oleh generasi muda. Naratif dan bukan naratif mempunyai fungsi tersendiri seperti hiburan, pendidikan, penyampaian nilai moral dan pemeliharaan budaya masyarakat Melayu. Oleh itu, kita sebagai generasi muda perlulah menghargai dan mempertabatkan sastra lisan supaya warisan ini terus kekal. Sekian sahaja pembincangan saya pada hari ini. Terima kasih.